Adik bayi. Adik tinggi tu. The first tangga ada 60 and then baru ada 150 set of tangga. Kau ingat COVID ke tu? Adik bayi. Cik kat design dia? Baca dia lawa. Oh bukan. Long dress batik. Dia terbelah tu. Tak ada sembunyi. Tak style tu. Sampai atas tu belah ni. So we have nasi padang for lunch. Ada ayam, ikan dan sebagainya. So saya ambil ayam sambal. Ada bergedil, ada telur goreng dan ada cabai hijau. Banyak lagi choice yang lain tapi kita makan ni dulu, okey? Dan kita tengok. Di sini. So guys, at first memang kita kena beratur dulu dekat kaunter. And bapak dah tolong beraturkan. And now we are heading out untuk naik dia punya cart. Thank you. And we got this as well. So sebenarnya dah di package tau. Macam nak stay bawah sahaja ke atau nak naik. And kita orang decide untuk naik. So basically untuk naik ni just kena tambah 30 Malaysia ringgit. And kita orang tambah dah. So kita akan naik. And right now we are entering. Makasih. So jom bapak bawa kita. Kita naik shuttle ke pak? Woo! Yeay, bestnya. So ada Anwar kat situ, look very unhappy. Ada Cik Matt, sangat happy. Ada Q, sangat cantik dan happy. So bolehlah. Me and Yong, sangat happy and chill. Macam kena paksa tu. Ada orang sabotage Anwar ke? Ni spek Alia tu, Alia baik gila tu. Serius tu. Aku tak paksa pun. Baik tu Alia. Tempat golf lah. Tempat banyak orang. Petang. Sumpah ni tempat golf. So we just turun shuttle EV and now we are heading to Sugeng Rau. Kita jalan kaki kali ni. Ada tu letak batu dalam tu. Okay guys, so saya memang ada azam baru di mana raya tahun depan dia memang tak kenal saya dah. Macam siapa ni? Hai. Okay. Tahun depan dia apa pun aku tak kenal dia. Macam what the hell are you? Bongok kau. I'm gonna show all the photo lah at that time. So guys, kita kena tukar kasut. Dekat sini memang ada sandal khas dia yang kita kena pakai. Maybe sebab tempat yang kita nak pergi ni dia suci. So tak nak cemarkan kasut-kasut kita yang kotor ni. Jom kita tengok Slipper. Kena buka stokin. Haa. Comelnya. Kita orang satu geng, gabungan grup lagi seorang. Kita orang akan naik sama-sama. So sekarang kita tunggu dulu kat sini. So dekat sini ada taman bunga. Wow, kita dah nampak dah. Ya, nampak. Borobudur. Ya, Borobudur. So temple tu dia ada time tau kalau nak masuk.
dia kena book online the slot. Kita punya slot sekarang. Sekarang rakaat kedua. Adik, tinggi ke? This is us before tangga. House. Oh, betul lah. Dia begini. Lego. This is us You can before tangga. No, a wooden house. Oh, the orang asli one. Dia tak apa. Easy. Dia hikers, tak apa. This is Dia pun tak apa. demam. Dia orang pun atletik, so tak apa. Sore throat and also flu. Wow. So So I true. can, you can. So kita akan boost Anwar punya ego and kita akan naik I together. don't care what happened to me. If I nak can, I can. So the first tangga ada 60 and then baru ada 150 set of tangga. Let's go. Let's go. Okay. Dah selesai dah 20. Dah dah. Anwar nampak banyak happy. Bro, baru sampai sini weh, dah penat dah weh. Okay, kita dah sampai level yang pertama dan kita akan berhenti di sini. First level dan so guys, dia cakap lantai ni tak guna simen tau. Tapi dia orang macam connectkan batu-batu ni macam puzzle. Wow. Kita dah nak sampai. Bila ada rehat-rehat macam tu, okey juga. Bearable lah. Kalau tak rehat langsung tu, tak boleh. Penat weh. Sampai atas weh. takkan korang tak mampu. Weh, I nak berjaya weh. Weh. Walaupun dia all the time. Macam ni weh. Aku proud tu. Aku pelik orang yang kata kumpul duit travel time tua. Biar betul weh, time tua nak buat macam ni. Tak mampu weh. Okay guys, so kita dah settle. Settle. Alhamdulillah kita berjaya naik. Sebenarnya saya overthink ya pasal benda ni. Rupanya sebenarnya senang je. Sebab ada orang cakap macam batu cave. Memanglah aku takut weh kalau batu cave. Kalau batu cave memang aku amat sangat berfikir ya. Yong, so how would you like to rate the experience? Masa mandi, Tapi aku rate experience 10 out of 10. I rate it 10 out of 10 also. I mean, usually UNESCO punya apa? Heritage kan? Ha. Dia actually kenapa I rate 10 out of 10? Dia bearable lah because I thought it would be so much harder but it was so easier sebab daripada awal I dah fikir dah dia susah. So you guys kena set up mindset lah. Ingat, anggap je susah. Anggap je batu cave. Anggap je batu cave. Okay? Hi guys, so now kita ada dekat Sevaga Bumi and ini tempat dia basically sangat tenang dan dekat belah sana ada musola. Dekat depan ni ada orang karaoke, boleh karaoke. So ini ada Pak Adi. Pak Adi bilang hi. Hello. Tadi Pak Adi landing guys, tapi perut ke depan dulu. Ada buayan, boleh lepak-lepak and jom kita tengok. Yang ni memang vibe-vibe kampung which is I like. Ada toilet 3 bilik, rest area, bangku. So basically Sevaga Bumi ni dia macam banyak sawah padi. Dan dekat sawah padi tu dia ada attractions lah. Dia design sikit, bagi macam estetik sikit. Dan sebenarnya hari ni memang tema dia kena pakai baju putih-putih tu. Memang dia orang dah rancang. Kau memang rancang ya, Dek? Sumpah lah, kau tengok semua orang. Aku menggunakan ChatGPT. Oh. ChatGPT mencadangkan bawa satu pakaian yang proper. Oh, ya? Fortunately aku ada putih. And you choose that. Sebab tengok Google kat sana, cantik gila. Semua pakai putih, comel. Itu siapa? Aku tahu. Tapi dia orang pakai putih lah, cantik lah. Macam Mamat ni. Ya, info dari bapak yang bekerja di sini, dia cakap tempat ini serunya sunset.
Oh. So nak seronok sunset. Tapi sunset lama lagi kan? Dia cakap dalam 10 ke 20 minit. Oh dah nak sunset ke? Alah. Dah pukul 5. Jam aku salah. Dah pukul 4 tu. Boleh baring dekat situ. Boleh duduk dekat kerusi orange tu. And kat belakang tu banyak lagi sawah padi lain. But I nak pergi belah sini. Sebab ada Zul and Rizan dekat sana. Kalau you guys nampak, I think so. Nampak tak? Dia macam coklat. Ke dia bukan sawah padi? Ataupun baru tanam. I don't know guys. Tapi warna dia kenapa macam sangat dirancang? Mereka dah selesai photoshoot. Ahmad Zarifan, kamu tahu tak kenapa warna dia beza-beza? Ni. Comelnya dekat boyan sana. Tu. Jom kita pergi boyan sana guys. Ni boyan tu. Tak. Tu ada orang tengah kerja berkaitan dengan sawah padi. Cantik kan? Weh, please lah cakap ada 9 bantal ni. Hah? 8 je? Ishan! Kau belah lah. Memang you lah yang kena macam tu. Sebab dia pun jauh. Nervous suka ni.